Resipi campak-campak edisi raya cornflakes pistachio. Jom kita buat. Okey, first kali masukkan 1 bar coklat putih ke dalam microwave untuk kita cairkan dia, atau nak guna double boil pun boleh. Panaskan atas api. Lepas tu bila dah cair tu, make sure lah pegang tu panas tau, baik-baik, pakailah kain. And then kita campurkan pula coklat putih yang dah cair ni dengan 1 sudu kecil Emalco pistachio. Dekat mana nak cari Emalco pistachio ni? Dekat kedai bakery confirm ada. Tak mahal pun, korang beli ni. Rasa dia tu bila dah kacau campur macam ni, memang sebiji, tak adalah sebiji, lebih kurang macam yang sos dekat kedai yogurt korang suka beli tu. And then kita hanya perlu campurkan saja campuran ni kepada cornflakes kita. Cornflakes tu pula lah, ada orang dia suka hancurkan, macam ni suka besar-besar macam ni. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia. Make sure semua sebati lah dengan campuran pistachio kita tadi ni. Gaul-gaul. Lepas tu boleh letakkan dalam acuan macam ni. And then boleh hiaskan dengan sedikit taburan kacang pistachio yang betul dekat atas dia tu. Inilah dia kuih raya yang korang akan simpan je kat dapur. Korang patut cuba.